RM12,000 di rompak inflasi. Ni gold bar 50 gram keluaran Public Gold. Tahun 2021 harga sekitar RM12,039. Tahun 2025 harga sekitar RM25,456. Yang simpan duit sekitar RM12,000 tahun 2021, nilai duit sudah dirompak inflasi sekitar RM12,000 dalam masa 4 tahun. Untuk mengelakkan simpanan anda dirompak inflasi dalam jangka masa panjang, simpan sebahagian dalam bentuk emas. Pelbagaikan portfolio simpanan anda. Simpanan wang ada, simpanan aset hartanah ada, simpanan emas pun ada. Sebab setiap portfolio simpanan ada kelebihan masing-masing. Jadi, pastikan anda faham setiap portfolio simpanan. Menurut pakar kewangan Malaysia Tuan Azizi Ali, simpanan di bank cukup untuk 1 ke 2 bulan belanja. Simpanan di SB, tabung haji atau KWSP cukup untuk belanja hangus, dan simpanan kecemasan 3 bulan pendapatan, dan simpanan jangka panjang boleh ditukarkan ke dalam bentuk emas. Bagi yang berminat nak mulakan tabungan emas serendah RM100 ataupun nak bermula dengan 1 gram, boleh rujuk pin video di profil. Hana akan bantu dan bimbing sebaiknya.